Hai, assalamualaikum semua. Saya beritahu korang, sekarang ni kita kat dataran kemerdekaan Shah Alam, yang mana sekarang ni kita orang tengah set up. Bang, pergi sikit bang. Nak tengok ni, nak beritahu orang ni. Kita orang tengah set up untuk King Yogurt punya booth. Kalau siapa yang nak datang merasa King Yogurt, kita orang bersebelahan kat situ masuk ni. Ada macam-macam dekat sini, ada minuman dekat sini, ada ayam-ayam sini, banyak arena makanan kat sini. Kau boleh datang dekat dataran kemerdekaan Shah Alam. Dan sekarang kita orang tengah set up. Siapa nak rasa air yogurt ni, kau datang hari esok pukul 11 pagi sampai 9 malam. Ini booth pertama saya, tempat King Yogurt pertama. Dan now kita pergi booth yang seterusnya. Let's go. Ini adalah laluan dia, start daripada sana sampai kat sini. Kau akan jumpa stadium yang mana kata Mark tempat orang shuffle. Kita akan stadium. Mana ada stadium sini? Ni pawagam. Stage sini untuk bahagian orang shuffle. Ini adalah bahagian stage dia, stage untuk Wonderfest. Dan now ini adalah masa ditunggu-tunggukan. Jom kita pergi ke mana? Ke booth King Yogurt yang seterusnya. Let's go. Okay, now ditunggu-tunggukan. Sebelum ke saya punya booth, mesti singgah Warung Gon dulu kan. Kita ada Warung Gon. Sebab apa? Warung Gon adalah bersebelahan dengan saya punya booth juga. Tapi tak siap lagi, tengah settlekan yang sana dulu, baru settle dengan ni. Dan yang sebelah ni, korang teka sendiri lah. Korang teka sendiri. Siapa yang nak merasa makanan-makanan di Wonderfest, korang boleh datang dekat dataran kemerdekaan Shah Alam. Dan yang paling penting, di booth King Yogurt akan ada kroni-kroni kena. Kemungkinan ada Mal esok, ada Ryan, ada Rick, ada Nuan Akal, ada Ed, ada semua budak-budak kroni. Tak tahu. See you tomorrow 25 sampai 28 hari bulan. See you guys.